buktikan hari ini sebenarnya kos 21 bilion bagi MRT 1 yang diumumkan Perdana Menteri sebenarnya tidak termasuk 7 bilion ringgit yang dibayar kepada konsultan ataupun perunding. Jadi sebenarnya kos MRT 1 bukan 21 bilion seperti yang disebut oleh Datuk Seri Najib. Sebenarnya sekurang-kurangnya 28 bilion. Kenyataan MRT Corp mewakili Kerajaan Persekutuan minggu lepas cuba menyatakan saya melakukan kesilapan apabila pernah menyebut bahawa projek MRT ini dahulunya diumumkan sebagai projek usahamama awam swasta ataupun Public Private Partnership ataupun PPP. Kenyataan itu sebenarnya memang saya tunggu kerana ia mendedahkan lebih banyak kontroversi sebenar mengenai kos projek MRT. Sejak 2-3 minggu lalu kita tidak sentuh langsung tentang kos konsultan ataupun perunding. Jadi hari ini saya nak mula lontarkan balik dan buka balik segala rekod mengenai kos perunding ataupun konsultan kos, memandangkan kos 40 bilion itu besar kemungkinan berasal daripada mereka pun. Rakyat perlu tahu bahawa projek MRT ini bermula dari cadangan dua syarikat pembinaan utama negara yang selalu dikaitkan dengan pemerintah UMNO, iaitu satu MMC yang dikawal oleh Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari dan satu lagi ialah Gamuda yang ditubuhkan dan diuruskan oleh Datuk Lin Yung Ling. The Star melaporkan bahawa sumber kerajaan mengesahkan pentadbiran Datuk Seri Najib telah menerima satu cadangan bersama, a joint proposal untuk membina sebuah sistem MRT Lembah Kelang daripada usaha-sama konsortium MMC Gamuda. Yang itu dilaporkan di dalam laporan The Star yang saya sertakan di sana. Dan dengan jelas berita itu juga merujuk kepada kos 36 bilion bagi 3 jajaran, iaitu MRT 1 Sungai Buloh ke Kajang, MRT 2 Sungai Buloh ke Serdang, sebelum itu tak keluar Putrajaya lagi, dan MRT 3 Circle Line. So there is no question whatsoever that from the very beginning the cost has always referred to the total project for the length of 150 kilometers and for the 3 alignments. Pada 12 Februari 2012, Akhbar Perniagaan The Malaysian Reserve melaporkan bahawa konsortium MMC Gamuda itu yang dinamakan dan kini dikenali sebagai KV MRT Sdn Bhd, Klang Valley MRT Sdn Bhd, telah menandatangani satu perjanjian Project Delivery Partner ataupun PDP ataupun dalam bahasa Melayu firma pelaksana projek perunding yang dilantik untuk menguruskan projek. Satu perjanjian telah ditandatangani di antara Kerajaan Malaysia melalui MRT Corporation dengan KVMRT, iaitu syarikat usaha-sama MMC dan Gamuda ini, yang melantik KVMRT sebagai firma perunding untuk melaksanakan projek bagi pihak kerajaan. Keratan akhbar dan laporan itu memperincikan jumlah bayaran yang akan dibayar oleh kerajaan kepada syarikat perunding konsultan MMC Gamuda ini, iaitu ada 3 komponen. Pertama, bayaran yuran pengurusan projek sebanyak 6% dari keseluruhan pakej tender yang dianugerahkan kepada kontraktor. Consulting fee dia 6% daripada jumlah tender. Tender dia bukan 200,000 tau. Tender dia 23 bilion. So, on the onset, satu komponen saja, consulting fee kepada MMC Gamuda 6% daripada, sekarang dia kata 21 lah, at that time 23 bilion, lebih kurang 1.2 bilion. Projek ini untuk satu line consulting fee sahaja, sebahagian itu dah 1 bilion lebih.
Kemudian komponen kedua bayaran yang perlu dibayar oleh kerajaan adalah tuntutan perbelanjaan bagi perunding, bagi kos pentadbiran dan kos-kos langsung yang dihadkan sehingga 2.85 bilion. Dan yang ketiga yang penting juga ialah peruntukan luar jangka projek ataupun contingency fund yang dihadkan kepada 6% dari jumlah keseluruhan package tender yang dianugerahkan kepada kontraktor. Maka bayaran 1 hingga 3 di atas yang saya sebut adalah bagi khidmat rundingan dan pengurusan projek oleh syarikat usaha-sama MMC Gamuda itu, dan sebagai balasan, ini saya yakinlah akan ada MRT Corp ke Menteri Corp akan jawab bahawa, saya harapkan Mak Maslan lah jawab, yang akan beritahu sebenarnya berbaloi lah dia dapat lebih kurang 7 bilion itu kerana itu adalah untuk mengawal kos. Sebab itu daripada awal saya mengecam sekeras-kerasnya cubaan Datuk Seri Najib Tun Razak yang cuba mengelirukan rakyat mengenai kos sebenar projek MRT sepanjang 150 km ini. Bukan sahaja kos keseluruhan projek yang sudah pasti melebihi 100 bilion telah cuba disembunyikan, dan kini mereka mengakui lah secara tidak langsung bahawa kos dia memang melebihi 100 bilion, sebab tu dia kata kos 40 bilion tidak relevan. Tetapi yang saya nak tekankan hari ini dan saya nak tunjukkan bahawa pengumuman Datuk Seri Najib pada 15 Disember bahawa projek MRT 1 menelan belanja 21 bilion dan menjimatkan 2 bilion, dua-dua tak betul. Dua-dua tidak tepat kerana pertama, penjimatan 2 bilion itu dia tidak ambil kira keseluruhan projek, dan jika dibandingkan dengan 40 bilion yang diumumkan dahulu, tidak ada saving 2 bilion. Dan yang kedua, 21 bilion yang diumumkan itu hanya untuk kos pembinaan dan sistem. Dia tak campur kos konsultan. Kos konsultan yang saya tunjukkan hari ini yang disahkan sebenarnya 7 bilion. Jadi sebab itu berdasarkan perincian 1 dan 3, saya cari balik apa-apa pengesahan daripada MRT Corporation, dan ada pada 24 Julai 2014 bekas CEO MRT Corporation Datuk Wira Azhar Abdul Hamid, saya sertakan di situ juga laman ataupun laporan daripada NST. Saya akan emailkan lepas ini, you can click the link. NST melaporkan pada 24 Julai 2014 bahawa bekas CEO MRT Corporation Datuk Wira Azhar Abdul Hamid mengesahkan kos sebenar MRT 1 sepanjang 51 km dari Sungai Buloh ke Kajang setelah mengambil kira bayaran kepada syarikat perunding PDP milik usaha-sama MMC dan Gamuda itu ialah, pertama, kena ambil 21 bilion seperti yang diumumkan oleh Datuk Seri Najib, itu bagi kos pembinaan dan sistem MRT. Kemudian perlu ditambah, dan ini yang disahkan oleh Datuk Wira Azhar dalam laporan itu, bahawa kos untuk perunding, tuntutan perbelanjaan dan kos berkaitan perundingan PDP selain daripada kos-kos lain yang tidak dinyatakan, kos itu ditambah lagi 7 bilion ke atas 21 bilion. Jadi sebenarnya Datuk Seri Najib bangun, pergi semak balik, kira balik, kos sebenar bagi MRT 1 sahaja adalah 28 bilion setelah kita campur balik bayaran 7 bilion kepada perunding PDP dari MMC Gamuda tadi, seperti yang disebut dan disahkan oleh bekas CEO MRT Corporation sendiri 2 tahun lalu.